Okay, hari ni aku heading ke dua tempat. Dua-dua ni penting. Satu, aku nak buat satu improvement kepada EV aku. Kereta-kereta lain semua habis dah jual dah kan. So, EV aku ni akan dapat satu gadget yang sebelum ni dia tak ada. Pasal dia paling advance. So, aku tak memberi apa-apa sangat kat dia. Kali ni aku tambah sikit feature kat dia. Satu lagi event ni, memang event yang aku tak sangka-sangka aku kena pergi. Tiba-tiba je. Itu nanti kita cerita. Ni baju first aku. Nanti aku akan ada baju kedua. Dan kita sampai dekat Dasher. Siapa tahu Dasher, dia tahulah apa yang aku nak install ni. Yang ni konon elektrik ni, lama dah aku tunggu masa yang sesuai nak buat upgrade. Satu, aku tunggu warranty body dia habis lah, barulah boleh modify. Satu lagi, aku tunggu nak modify bank aku ni supaya ramai sikit duit, barulah boleh modify kereta. Ni dia, baru punya Omni. Aku pernah pasang Omni ni. Kalau korang pernah tengok yang aku punya Ativa, aku pasang kat Ativa Omni kan. Tapi ni version baru punya sikit. Sekarang dia memang still 360, and then dia boleh shoot 4K. Dan kali ni aku nak pasang 4G punya feature sekali. Kamera ni boleh connect dengan 4G 4G hardwire kit. Lepas tu kamera ni sekarang ada polarizing filter. So bila pasang benda ni, screen punya reflection dah tak ada. Boleh nampak straight clear. Aku ni macam hantu dashcam. Sikit-sikit tukar kan? Tapi kesian lah kat Kona ni, dia tak pernah ada dashcam. Kalau korang ingat dulu aku pernah accident kan, tak ada dashcam. Apa nak buat? Kali ni aku tak palatau. Abang-abang ni akan palatau pasang. Aku rasa mau 4 dashcam dah aku pasang sendiri sebelum ni kan. Segala kit untuk nak pasang dashcam ni memang 70 mic akan bagi dalam kotak. Zaman sekarang pula dashcam jenis cucuk kat OBD port je, senang gila. Sudah pasang. Yes. Ini adalah 70 mic dashcam 4K Omni baby. Dashcam ni dia unik pasal kalau korang tengok dia ada kapla kat sini. Kapla ni boleh pusing 360. Lepas tu korang tengok ni, nampak ada AI. AI ni dia boleh set AI motion detection. Kali ni dashcam Omni boleh ada rear dashcam kat belakang tu juga. Kali ni dia boleh record 4K baby. Kat mana aku nak test? Kat mana aku nak drive? Okay, hari ni aku akan drive ke satu award show, which is aku telah denominated dalam kategori Media Story of the Year by MAM. So sambil aku ke sana, kita boleh tengok dashcam ni cun ke tak. Okay, aku baru berhenti kat sini semayang sahab. Lepas tu aku mandi, siap-siap apa semua. Tengok aku dah transform. Tengok aku dah transform pakai smart-smart. Tapi dalam banyak-banyak benda aku ingat, sabun mandi, basuh muka, perfume apa semua, aku tinggal satu benda. Aku tak bawa sikat. Dengan rambut panjang aku ni, sinilah rupa aku bila mandi dan tak ada sikat. Aku kena pergi cari kat 7-Eleven. Okay, aku ada dekat Caltex. Mari kita tengok Caltex ada jual sikat ke tidak. Takkanlah tak ada kan, mesti ada punya lah. Tiba-tiba orang nak pergi meeting lupa bawa sikat ke. Tak ada siut. Susah juga sikat tak jual kat stesen minyak ni. Aku dah buat komplain lah kenapa stesen minyak tak jual sikat. Jual minyak je. Mampus, tak ada sikat. Ada aku redah pergi event, tak sikat rambut. Nasib baiklah aku ada peneman AI ni, buat aku tak cuak. Senyum je dia. Dia gelakkan aku. Mampu lah. Aku nak pergi redah je, tak sikat rambut. Dengan harapan dalam masa setengah jam rambut aku lurus balik. Advantage model Omni sekarang ni dual channel, maknanya ada kamera depan dan belakang. Kamera depan pakai Sony IMX662 dan belakang pakai sensor Sony IMX678. Sensor baru ni 68% lagi besar, dan dengan Starvis 2 teknologi ni, footage yang recorded tu lagi detail dan lagi better low light performance. Malam sekejap lagi aku share. Jadi korang tahu tak, 4K Omni ni betul-betul aku impress dengan 4K resolution dia. Visualnya memang luar biasa. Kau boleh zoom in dan tangkap semua butiran halus dengan sempurna. Dan bestnya dia boleh record 4K 60 frame per second. Jadi walaupun benda sedang bergerak dengan laju, semua tetap nampak super lancar dan jelas. Macam kau ada kat situ lah. Kalau kau nak dashcam quality gambar yang terbaik, korang kena try 4K Omni ni. Memang takkan nyesal. Auto exposure teknologi Omni ni buat gambar nampak lebih seimbang dan semula jadi. Macam cara mata kita berfungsi kan. Dia boleh sesuaikan dengan keadaan sekeliling, nampak lebih real dan cantik. Dashcam ni pula boleh buat selective image processing. Dia boleh kenal dan fokus pada benda penting macam nombor plate kereta dan papan tanda jalan. Sementara tu dia kurangkan kejelasan benda-benda lain yang tak penting macam pokok tepi jalan. Jadi dia memang jimat kuasa pengiraan dengan cara optimum. Awesome kan? Nampak kan
supaya aku macam berjaya je keringkan rambut aku dalam kereta. Jom. Smart. Okay. Aku tak lambat. Tapi kan, aku ada member yang akan join aku ni. Kau tengok siapa? Handsome! Wahala lu! Handsome! Kenalkan Dato' Aulia. Dato' Aulia. Ni Tan Sri Paduka, Baginda. Saya pengiring. Saya kenalkan ni bester kita. Bester yang Tak, berminat. saya chef. Sekejap lagi saya bagi makanan. Mari kita. Okay, bila kau last kali kat Thai? Pagi tadi. Pagi tadi. Selepas berapa tahun? Oi, lama dah. Lama waktu sekolah dulu. Waktu sekolah. Kena YouTube lah. Kena YouTube Dia tak kisah kan. Dia tak apa kan. Ni Encik Paduka Baginda pun macam kes sama ni. Maklumlah, kita ni geng-geng pakai baju racing. Mana ada pakai kot-kot ni. 10 minit jugalah kami belajar nak pakai Thai ni. Hero. Ada juga. Kita dah sampai. Ramai benar. Kita semayang dulu. Jom. A few minutes later. Hoi, meriah weh. Meriah. 29 dia nampak. Meja kami 29. Ni dia Media Award. Ladies and gentlemen. Electronic Media. Zainal Zainuddin. Hasnida Hanif Ahmad. And so, the winner of the Story of the Year, Electronic Media Sofia, dipersilakan. Pemenangnya jatuh kepada Zainal Crash Pasal Aku Dapat Kau Diam. Crash di masalah dapat podium. Itulah dia inspirasi untuk Zainal Zainuddin 30 minit dan padat dengan aksi pemanduan, alunan visual dan pelbagai sudut serta komentar dan tulisan yang sangat menarik. Tahniah kita ucapkan Zainal Zainuddin. Semestinya kami sebagai orang media. Macam Zainal menang lah. Tahniah bang. Tahniah sebab menang. Dan tahniah juga sebab membawa si motorsport ke satu ancakan paradigma yang orang lain tak buat dan abang masuk untuk buat. Betul. So jangan lupa masukkan video ni sebab saya nak glamour tahun ni. Okay. Jangan lupa tag saya juga. Okay, betul. Dan dia punya rakas pasukan dia. Inilah rakas pasukan. Dalam video dia ada. Saya lah yang salah baca page note tu. Bahagian Dato' Razwan Razali, Treasurer of Thank you. Dia sebenarnya journey ni kami berdua daripada main Gymkhana lah, kita cuba nasib main go-kart lah. Lepas tu kita masuk Sagaka. Lepas tu kita masuk rally. Tapi macam rally ni satu passion yang lain lah. Nanti kita cerita, bisik. Bye-bye. Bye-bye. Tahniah abang. Bye-bye. You deserve it. Dan pastikan konten tahun ini untuk tahun depan nominate lagi dan menang lagi. Ya, betul. Tahun ni kau sanggup jadi co-driver aku? Kau tinggi lah. Co-driver saya takut saya gayat bang. Tengok Hafi target dia nak beli ni. Cuk dia beli kan ni. Sikit lagi dia beli. Sebenarnya kan tanpa Hafi award ni tak ada tau. Tanpa Hafi. Saya hanya penyebab. Penyebuk pun jadi kat ni. Dah ada drama. Page note salah baca. Best note salah baca. Okay, lagi satu peneman aku hari ni Encik Aulia. Tak dia sini Dato' Aulia hari ni. Sorry. Thank you Tan Sri Aulia. Tahun ni kan kita buat video sama-sama, kita hantar lagi sekali. Boleh juga. YouTube. Aku kan first niat aku masa buat video ni memang satu benda, aku nak naikkan motorsport rally. Memang aku nak sangat orang tahu rally tu apa. Pasal orang tahu main track, main drifting, drag racing. Tapi rally ni orang tahu bawa kereta masuk hutan, langgar pokok. Kalau langgar pokok So aku memang niat aku nak bagi orang tahu rally tu apa. So bila aku buat video rally ni, aku nak korang to be entertain dengan drama aku dengan Hafi kat dalam kereta. Lepas tu dengan orang-orang yang support. Tanpa dia orang, macam contoh macam Jimat. Tanpa Jimat aku tak masuk race ni. Dan tanpa juga member-member yang support, yang bagi uniform bukan uniform, bagi kasut, bagi tayar, benda-benda tu bagi aku masuk rally. Dan juga sebenarnya terima kasih pada Cipot juga. Kalau dia tak organise rally ni, memang aku tak ada masuk rally lah.
Dan paling penting sekali, orang yang paling banyak tolong aku adalah Bandi Spray Work. Weh, terima kasih lah Bandi. Terima kasih Bandi. Ni hasil dia Bandi. Hasil dia Bandi. Kita cuba lagi tahun ni. Memang aku dah terasa rindu dekat Satria New tu. Aku seronok dengan rally. Aku suka dia punya community. Aku suka dia punya race yang tak adalah race belanggar, tapi kita race time. Aku tengok time kau, kau tengok time aku. Tak boleh jadi ni, aku kena lagi laju pada kau ni. Memang seronok, rally ni seronok. Tapi at the same time, memang kalau boleh, aku sebenarnya aku nak hantar yang Proton Saga punya race tu, Saga Cup. In the end, aku rasa rally ni lagi unik. Dan insyaAllah kalau aku boleh buat Saga Cup punya dokumentari tahun ni, best juga kan. So, siapa nak support aku? Siapa nak sponsor tim rally aku untuk tahun ni? Mai. Lepas tu kita boleh buat video yang cun-cun lagi. Dan kita boleh hantar MAM Award lagi. Okay, on the way balik ni aku test 70 My Night Owl Vision. Ini adalah satu teknologi yang eksklusif untuk menghasilkan image malam yang lebih jelas dengan kurang noise. Kalau korang tengok, exposure dashcam ni sangat seimbang dan visual silau yang tak teruk. Walaupun nombor plate kenderaan tu jauh, tapi masih jelas dan sharp. Kalau besarkan image ni pun still clear gila lah. Okay, hari ni aku bawa aku punya Kona elektrik nak pergi pasang EV plate. Korang tahu kan ada EV plate? EV je boleh pakai plate tu. Tapi recently ada juga yang kantoi macam kereta biasa pun pakai plate EV. Kenapa aku rasa EV plate ni interesting pasal dia bagi advantage sikit lah dekat orang yang pakai EV ni. Dia save the environment. Kalau nak masuk bandar macam dekat UK kan, nak masuk bandar dia plate apa, pakai AI lah kan. Dia akan detect kau plate apa, kau boleh masuk bandar ke tak. Kau plate apa, tak boleh kau keluar bandar. Tapi bila orang start menyalahgunakan benda tu, dia jadi tak best lah. Kenapa benda-benda simple macam ni pun kita tak boleh keep it straight. Sekarang ni aku nak cerita sikit pasal AI. Semua orang takut AI kan, tapi sebenarnya kita kena embrace AI. Tapi gunakan AI dengan cara betul lah. Contoh macam Dashcam X800 ni, dia ada AI weh. Nanti aku cerita. Okay, aku sampai Exotic Mods. Pasal nombor plate EV ni tak semua company boleh pasang. So certain company je yang ada hak untuk pasang. That's why aku pelik bila tiba-tiba ada pula kereta yang bukan EV pasang. So for Tesla, dia nak size dia sama, kita buka ni, kita masukkan ni, tak ada masalah. I see. So you have 3 choices now. Masalahnya dengan hal ni, size plate ni lain. So aku tak boleh pakai original plate frame yang dah ada. So aku kena beli plate frame baru dalam RM60. Kalau tak nak beli boleh je, tapi pakai permanent screw yang directly screw ke body. Memang tak lah, habis hancur body kereta aku berlubang nanti. Belum cerita ayak masuk pula. Plate ni tak boleh cincai double sided ya, pasal company yang install dan owner kereta boleh kena penalty kalau salah installation. Okay, agak bodoh lah. Macam kau nak pasang plate tapi kau kena drill plate tu direct terus ke body. Macam the hell? Orang yang buat plate ni tak fikir ke? Dia takut kereta kena curi ke apa? Bukan kereta kena curi, dia takut nombor plate kena curi. Zaman sekarang ada orang curi plate ke? EV plate ni kena tempah dulu dalam RM128 sekali harga installation. Plate depan ni ada RAIN RFID chip dan QR code. Basically untuk security lah, memang tak boleh cabut. Pasal kalau cuba nak cabut akan rosak benda Allah ni. Ni aku nak cerita pasal AI Motion Detection 2.0, 70 My self-developed AI algorithm dan dual hall effect sensor supaya boleh track subject dengan accurate. So setiap kali kalau ada orang lalu kat depan kereta, dia akan record. Kepala Omni 4K ni boleh pusing 340 darjah. Maknanya boleh cover luar sampai ke dalam kereta. Tak ada blind spot. Tak kisahlah nak ikut banyak subjek atau subjek bergerak dengan laju. Confirm boleh follow punya. Tengok ni masa install plate EV. Bila 4K Omni nampak subjek yang macam kira je kan, dia akan secara automatik fokus dan ikut dan mula rakam 30 saat awal dan 30 saat ke belakang. Okey, aku boleh pergi dekat Alam Center. Bila dia dah rekod tu, akan dapat notification kat dalam phone dan boleh tengok terus apa yang 4K Omni ni rekod. Lepas tu kan, aku boleh check juga lokasi kereta aku kat mana aku sekarang. Satu lagi cun, aku boleh check battery level. Semalam punya macam mana, hari ni punya macam mana. Cool gila. Sekarang ni kalau korang purchase Omni 4K, korang boleh dapat free 128GB micro SD card. Punyalah susah nak settle hal ni. So last kali kita pakai je
frame exotic mods. Baru letak plate ni. Yang depan tak pakai plate, drill je ke plate plastik yang belakang ni. Okey, dah install EV plate. Aduh, EV plate ni patutnya senang kan, macam susah sangat. Pelik betul aku. Kalau korang nak beli Omni 4K ni boleh tengok kat description, aku ada bagi link. Selamat shopping.